إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. Jadi bunyi dia nipis. وإذا الكواكب انتثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. Jangan إذا السماء, walaupun kita tak nampak kan, tapi kita boleh recognize daripada bunyi tu. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Okay, harfu fa tak boleh buat dia jadi qalqalah. Alimat nafsum, tak boleh. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. غرك لا، غرك حرف راء، pegang حرف راء tu kan. غرك بربك الكريم. غرك بربك الكريم. Boleh saya start dengan mula balik? Boleh. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Okey, tengok balik dekat perkataan ya ayyuha. Kan harfu ya tu kan dia ada syaddah kan? Jadi bila ada syaddah tu, satu kita tekan, satu lagi kita lafaz. Ya, sebab itu kita nampak ya tu tak ada syaddah, ya tu ada mad sahaja. Ya ay, tekan dekat makhraj ya. Makhraj ya kat mana? Kat bahagian tepi lidah kan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal pull down your lower jaw. Al-insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Tak boleh ya ayyuhal yang terbunyi lain dah tu. Okay? So dia ya ayyuhal bila kata dengung tu dia terus main sampai kat pangkal hidung ni. Keluar Penang lah. Alladhi kha, harfu kha tebakan. Alladhi khalaqaka khalaqa. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.